Nah, aku tunjuk harga. Tema. Kau kena beli barang. Memang bangsa. Datang sini ramai-ramai nak ajak orang gaduh. Bangsa. Orang ramai di sekitar Bangi dinasihatkan supaya lebih berwaspada terhadap kewujudan beberapa booth promosi di pusat beli belah yang didakwa mencurigakan. Perkara itu tular selepas terdapat aduan daripada pengunjung yang mendakwa berdepan situasi meragukan ketika berurusan dengan individu di booth berkenaan. Penduduk yang berasa pernah menjadi mangsa atau mempunyai maklumat berkaitan disaran tampil membuat laporan kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi membantu siasatan lanjut. Salinan laporan juga boleh diserahkan kepada pihak pengurusan PKNS untuk tindakan susulan, memandangkan pihak pengurusan difahamkan telah merekodkan maklumat individu terlibat sebagai rujukan dalaman. Kerjasama orang ramai amat penting bagi mempercepatkan proses siasatan dan mengelakkan kejadian sama berulang. Orang awam turut digalakkan berkongsi peringatan ini secara berhemah, khususnya kepada golongan warga emas dan pengunjung pusat beli belah, agar lebih berhati-hati sebelum membuat sebarang urusan atau transaksi. Orang tengah promote kot. Memang scammer. Kau kena beli barang. Nah, aku tunjuk harga. Tema. Kau kena beli barang. Memang bangsa. Datang sini ramai-ramai nak ajak orang gaduh. Janganlah macam ni. Orang call management. Yang berurusan itu je yang bercakap. Bang. Saya dah call management. Dia kata record ni semua benda. Record semua benda sebab hari ni je last day. Mana bukti last day? Apa saya bukti? Saya call dia. Panggillah management tu sekali dengan yang tu bercakap elok-eloklah sikit. Dia pun dia masih kat sini. Tak boleh nak datang sini. Datang sini nak serang-serang orang. Tak boleh ni. Okey, tak apa, saya call management. Okey. Saya call management. Kau bercakap dengan management. Okey. Kau bercakap dengan lelaki tu. Tolonglah. Kenapa kau kena beredar pula? Tak, jangan juru ada. Kau keluar. Meh, cakap dengan management. Scammer datang Bangi weh. Kenapa kau tak cakap? Kau cakap dengan management Tak, kau. sekarang ni kau jumpa yang lelaki tu tadi. Kau cakap dengan dia. Suruh dia bercakap. kau, Yes, Fatimah. teacher kau. Why? Bulan. Ha? Kau pun boleh buat apa kan kau? Kau nak touch aku kau babi weh. Boleh buat apa? Tak ada, akak. Koi. Boleh buat apa? Kau cakap apa management? Aku call management sekarang. Kau datang sini bawa kawan kau ramai-ramai. Kau ingat aku takut kan? Dia tipu orang ha? Hari ni betul. Hari ni you last day kan? Semua nak buat Hari ni you last day kan? Hari ni jual nanti. Datang sini nak jual gaduh. Cakap elok-elok. Tak payah tipu lah. Ni. Tadi kita lakukan. Sekarang nak bukan kau. Okey, boleh. Tak, masalah ni datang sini nak jual gaduh. Aku pun tak faham lah. Ni, seorang lagi tukar rekod ni. Kalau tak Pedik-pedik. kalau kita Kau diam. Kau diam lah. Sekarang on. Memang tak mahu luar ada. Tengok sekejap lagi. Scammer Gom ni jangan layan Mana bukti skema? Tengok Facebook Tengok Bangi community punya Facebook. Banyak orang dah cakap pasal boom ni. Korang tengok je. Pergi makas. Pergi makas. Pondan pakai braces. Buat centang.